Pernahkah anda rasa seolah-olah hidup anda sedang berantakan? Semuanya terasa huru-hara, kelam kabut dan setiap usaha yang anda lakukan seakan-akan menemui jalan buntu. Anda mungkin berada di ambang putus asa, tertanya-tanya mengapa alam semesta seakan-akan sedang menguji anda dengan begitu hebat. Anda rasa seperti berada di dalam sebuah terowong yang gelap tanpa cahaya di hujungnya. Jika anda sedang merasai semua ini, saya mahu anda tahu sesuatu yang sangat penting. Anda bukan sedang dihukum. Anda tidak gagal. Sebaliknya, anda mungkin berada di ambang keajaiban terhebat dalam hidup anda. Kekacauan yang anda alami sekarang bukanlah tanda keruntuhan. Ia adalah tanda penstrukturan semula. Bayangkan seorang arkitek yang ingin membina sebuah bangunan pencakar langit yang megah di atas tapak sebuah rumah lama. Apakah perkara pertama yang perlu dilakukannya? Dia perlu merobohkan struktur lama itu terlebih dahulu. Proses merobohkan itu kelihatan bising, berdebu dan huru-hara. Dari luar, ia kelihatan seperti kemusnahan. Tetapi bagi arkitek itu, setiap runtuhan adalah satu langkah ke hadapan. Ia adalah proses penyediaan tapak yang penting untuk membina sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kukuh dan lebih agung. Inilah yang sedang berlaku dalam diri anda. Alam semesta sedang membantu anda merobohkan kepercayaan lama, identiti yang tidak lagi relevan dan corak pemikiran yang telah menyekat potensi sebenar anda. Kesakitan, kekeliruan dan cabaran yang anda hadapi adalah jentolak dan tukul besi yang sedang membersihkan tapak dalaman anda. Ia sedang mewujudkan satu asas yang kosong, tetapi sangat subur, bersedia untuk menerima berkat dan keajaiban yang selama ini anda doakan. Jadi, jangan takut pada kekacauan ini. Pandanglah ia dengan perspektif yang baru. Ia bukan penghalang. Ia adalah laluan. Ia adalah proses suci yang mendahului kelahiran semula anda. Menerima idea bahawa kekacauan adalah satu bentuk persediaan memerlukan satu anjakan pemikiran yang besar. Kita telah diprogramkan untuk percaya bahawa jalan menuju kejayaan adalah satu garis lurus yang lancar. Sebarang halangan dianggap sebagai kegagalan. Tetapi, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang tenaga dan frekuensi? Dalam fizik kuantum, kita belajar bahawa segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Fikiran anda, emosi anda dan kepercayaan anda semuanya adalah getaran. Untuk menarik pengalaman ataupun realiti yang baru, anda perlu selaras dengan frekuensi realiti tersebut. Masalahnya, realiti lama anda yang dibina atas kepercayaan lapuk dan ketakutan bergetar pada frekuensi yang rendah. Keajaiban, kelimpahan dan kegembiraan yang anda inginkan pula wujud pada frekuensi yang jauh lebih tinggi. Anda tidak boleh membawa bagasi lama ke destinasi baru. Proses huru-hara yang anda alami adalah proses penentukuran semula energetik. Ia secara paksa menyingkirkan tenaga-tenaga padat dan rendah yang melekat pada diri anda. Ia seperti menanggalkan lapisan-lapisan lama supaya cahaya dalaman anda boleh bersinar dengan lebih terang pada frekuensinya yang sebenar. Jadi, apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dengan menyerah. Bukan menyerah kalah, tetapi menyerah kepada proses itu sendiri. Berhenti berlawan dengan arus. Berhenti cuba mengawal setiap butiran. Apabila anda cuba mengawal, anda sebenarnya beroperasi dari tenaga ketakutan dan kekurangan. Anda memberitahu alam semesta bahawa anda tidak percaya pada kebijaksanaannya. Sebaliknya, apabila anda menyerah, anda melepaskan rintangan. Anda membenarkan tenaga yang lebih tinggi untuk mengalir masuk dan melakukan kerjanya. Inilah saatnya untuk mempraktikkan kepercayaan yang radikal. Percaya bahawa walaupun anda tidak dapat melihat keseluruhan gambaran, anda sedang dipimpin ke arah sesuatu yang lebih baik. Dalam keheningan penyerahan,
inilah anda akan mula melihat tanda-tanda kecil. Sinkronisiti atau kebetulan yang bermakna akan mula muncul. Anda mungkin tiba-tiba merasakan kedamaian yang aneh di tengah-tengah kekacauan. Ini adalah petunjuk bahawa anda sedang berada di landasan yang betul. Untuk memahami mengapa proses ini terasa begitu sukar, kita perlu melihat ke dalam sistem operasi kita yang paling berkuasa, minda separa sedar. Pakar neuroscience seperti Dr. Bruce Lipton telah menunjukkan bahawa 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Minda ini adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang merakam setiap pengalaman, kepercayaan dan emosi sejak kita kecil. Ia berfungsi untuk memastikan kita selamat dengan mengulangi corak yang dikenalinya, walaupun corak itu tidak lagi memberi manfaat kepada kita. Apabila anda membuat keputusan secara sedar untuk berubah, untuk menjadi lebih kaya, lebih sihat atau lebih bahagia, anda sedang mencabar program yang telah tertanam selama berpuluh-puluh tahun. Minda separa sedar anda melihat perubahan ini sebagai satu ancaman kepada identiti anda yang sedia ada. Ia akan melakukan apa sahaja untuk menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenalinya. Inilah sumber sebenar kekacauan dalaman itu. Ia adalah peperangan antara 5% minda sedar anda yang inginkan perubahan dan 95% minda separa sedar yang berpegang teguh pada masa lalu. Identiti lama anda perlu mati sebelum identiti baru boleh dilahirkan. Proses kematian ego ini boleh menjadi sangat menyakitkan. Anda mungkin merasakan seolah-olah anda kehilangan diri anda. Rakan-rakan lama mungkin menjauhkan diri, minat lama tidak lagi menarik, dan cara anda melihat dunia mula berubah secara drastik. Ini bukanlah kehilangan. Ini adalah penyingkiran. Anda sedang menyingkirkan apa sahaja yang tidak lagi bergema dengan frekuensi jiwa anda yang sebenar. Fahami ini. Anda tidak boleh membawa versi lama diri anda ke dalam kehidupan baru anda. Kekacauan itu adalah proses peleraian identiti lama. Terimalah ia. Raikan setiap bahagian diri anda yang runtuh, kerana ia memberi ruang untuk sesuatu yang lebih tulen untuk tumbuh. Sekarang, mari kita beralih kepada prinsip-prinsip praktikal yang boleh mempercepatkan anjakan ini. Di sinilah sains kuantum memberikan kita kunci yang paling berkuasa. Salah satu penemuan paling mengejutkan dalam fizik kuantum adalah eksperimen dwi lurang atau double slit experiment. Secara ringkasnya, eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah-zarah asas seperti elektron berkelakuan berbeza bergantung pada sama ada ia diperhatikan atau tidak. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, iaitu ia berada di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi tertentu. Ini membawa kepada satu implikasi yang luar biasa. Tindakan pemerhatian itu sendiri mencipta realiti. Kesedaran kita mempengaruhi medan tenaga di sekeliling kita. Di mana anda meletakkan fokus anda, di situlah tenaga anda mengalir, dan itulah realiti yang anda kukuhkan. Semasa dalam fasa kekacauan adalah sangat mudah untuk fokus pada apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang menakutkan. Tetapi setiap kali anda melakukan itu, anda sebenarnya menggunakan kuasa kuantum anda untuk mencipta lebih banyak masalah yang sama. Langkah praktikal pertama dan paling penting adalah dengan sengaja mengalihkan fokus anda. Alihkannya daripada masalah kepada penyelesaian. Alihkannya daripada kekurangan kepada kesyukuran. Alihkannya daripada masa lalu kepada visi masa depan yang anda inginkan. Ini bukan tentang menafikan realiti semasa anda. Ia tentang memilih realiti mana yang ingin anda hidupkan. Anda perlu merasakan emosi masa depan anda sekarang.
Rasakan kelegaan, kegembiraan dan kesyukuran seolah-olah keajaiban anda telah pun berlaku. Emosi adalah bahasa alam semesta. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi, anda menghantar isyarat elektromagnet yang kuat ke medan kuantum, memberitahunya realiti baharu yang perlu dihantar kepada anda. Lakukan ini secara konsisten. Setiap kali fikiran anda kembali kepada kerisauan, bawa ia kembali dengan lembut kepada visi dan perasaan yang anda inginkan. Inilah cara anda menjadi pemerhati yang aktif dalam penciptaan keajaiban anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Bagaimana sebenarnya anjakan frekuensi ini berfungsi pada tahap yang lebih dalam? Ia melibatkan penyatuan 3 aspek utama diri anda, fikiran, badan dan jiwa, untuk mencapai satu keadaan yang dipanggil koheren atau keselarasan. Ramai orang gagal dalam manifestasi kerana mereka tidak selaras. Fikiran mereka mungkin memikirkan tentang kelimpahan, tetapi hati mereka merasakan ketakutan kekurangan. Ini mencipta isyarat yang bercanggah dan tidak jelas kepada alam semesta. Anda menekan minyak dan brek pada masa yang sama. Ilmu epigenetik, satu cabang biologi yang revolusioner, menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Ini bermakna anda tidak ditentukan oleh genetik anda. Emosi yang anda rasai secara konsisten, seperti tekanan atau kegembiraan, sebenarnya menghantar isyarat kimia kepada sel-sel anda, mengaktifkan atau menaktifkan gen-gen tertentu. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan emosi yang tinggi, seperti cinta, kesyukuran dan kegembiraan, anda secara harfiahnya sedang memprogram semula biologi anda pada tahap selular. Anda sedang membina badan yang baru, badan yang menjadi magnet kepada realiti yang anda inginkan. Kekacauan yang anda alami selalunya merupakan gejala penentangan biologi badan anda terhadap perubahan ini. Badan anda telah ketagih kepada kimia emosi lama seperti kortisol, hormon stres. Apabila anda cuba beralih kepada emosi yang lebih tinggi, badan anda memberontak mencipta kegelisahan fizikal dan mental untuk memaksa anda kembali kepada keadaan yang dikenalinya. Di sinilah ajaran kerohanian purba bertemu dengan sains moden. Falsafah Vedanta bercakap tentang konsep maya, ilusi bahawa dunia material adalah satu-satunya realiti. Ia mengajar kita bahawa kesedaran adalah asas kepada segala-galanya. Begitu juga dalam teks-teks mistik sering disebut tentang kepentingan menyatukan hati dan minda. Apabila hati dan minda anda bergetar dalam harmoni, anda mencipta medan elektromagnet yang sangat kuat di sekeliling anda. Medan ini bukan sahaja mempengaruhi biologi dalaman anda, tetapi juga berinteraksi dengan medan kuantum di sekeliling anda. Ini adalah prinsip resonance kuantum. Seperti garputala yang membuat garputala lain dengan frekuensi yang sama bergetar, keadaan koheren dalaman anda akan menyebabkan medan kuantum bergema dan memaparkan realiti yang sepadan dengan frekuensi anda. Jadi, matlamat utama anda semasa tempoh huru-hara ini bukanlah untuk memperbaiki keadaan luaran, tetapi untuk mencapai koheren dalaman. Meditasi, pernafasan dalam dan menghabiskan masa di alam semula jadi adalah alat yang sangat berkuasa untuk mencapai keadaan ini. Sekarang anda faham teorinya. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam kehidupan seharian anda? Perubahan tidak berlaku dengan hanya memahami konsep. Ia berlaku melalui amalan yang konsisten. Saya ingin memberi anda satu cabaran yang mudah tetapi sangat berkesan. Untuk 24 jam akan datang, jadikan misi anda untuk mencari bukti bahawa alam semesta sedang berkonspirasi untuk kejayaan anda. Daripada mencari apa yang salah, carilah apa yang betul. Latih mata anda untuk melihat tanda-tanda kecil.
Mungkin anda terjumpa bulu pelepah di jalan. Mungkin lagu kegemaran anda dimainkan di radio sebaik sahaja anda memikirkannya. Mungkin seseorang tersenyum kepada anda tanpa sebab. Ini adalah sinkronisiti. Ia adalah cara alam semesta memberitahu anda, saya mendengar. Saya bersama anda. Teruskan. Setiap kali anda melihat satu tanda, akui ia. Ucapkan terima kasih secara senyap atau kuat. Dengan melakukan ini, anda sedang mengukuhkan satu laluan saraf yang baru di dalam otak anda. Anda sedang melatih minda anda untuk melihat peluang dan bukan halangan. Satu lagi amalan harian yang penting adalah memulakan dan mengakhiri hari anda dengan kesyukuran. Sebaik sahaja anda bangun, sebelum anda mencapai telefon anda, senaraikan 3 perkara yang anda syukuri. Rasakan emosi kesyukuran itu dengan mendalam di dalam hati anda. Kesyukuran adalah salah satu frekuensi tertinggi yang boleh anda pancarkan. Ia secara serta-merta mengalihkan anda daripada keadaan kekurangan kepada keadaan kelimpahan. Lakukan perkara yang sama sebelum tidur. Ini akan memprogram semula minda separa sedar anda semasa anda tidur. Membolehkannya bekerja untuk anda, bukan menentang anda. Saya ingin menjemput anda untuk turut serta secara aktif. Di ruangan komen di bawah, kongsi satu tanda atau sinkronisiti yang telah anda perhatikan baru-baru ini. Tidak kira sekecil mana pun. Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengukuhkan pengalaman anda sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain yang mungkin memerlukan peringatan bahawa keajaiban itu benar-benar wujud. Mari kita cipta satu gelombang tenaga positif bersama-sama. Semasa anda mempraktikkan semua ini, akan ada hari-hari di mana keraguan datang melanda. Ini tidak dapat dielakkan dan ia adalah sebahagian daripada proses. Anda mungkin bangun pada suatu pagi dan merasakan semua usaha anda sia-sia. Realiti 3D di sekeliling anda mungkin masih kelihatan sama. Dan suara ego anda akan berbisik. Lihat, tiada apa yang berubah. Kau hanya menipu diri sendiri. Apabila ini berlaku, adalah sangat penting untuk anda tidak menghakimi diri sendiri. Keraguan adalah seperti awan yang menutupi matahari. Matahari, kebenaran diri anda yang sebenar, sentiasa ada di sana, walaupun anda tidak dapat melihatnya. Langkah pertama apabila keraguan muncul adalah dengan mengakuinya tanpa rintangan. Katakan pada diri anda, okey, saya nampak keraguan ini. Saya rasa ketakutan ini. Daripada melawannya, peluklah ia sekejap. Ia adalah bahagian diri anda yang terluka, yang hanya mahu dilindungi. Selepas mengakuinya, anda perlu membuat pilihan yang sedar. Adakah anda akan memberi kuasa kepada keraguan ini atau adakah anda akan kembali kepada kebenaran anda? Inilah ujian sebenar kepercayaan. Kepercayaan bukanlah ketiadaan keraguan. Ia adalah keupayaan untuk terus maju walaupun terdapat keraguan. Di sinilah bukti yang telah anda kumpulkan menjadi sangat berharga. Imbas kembali semua sinkronisiti yang telah anda catat. Baca semula komen-komen inspirasi daripada komuniti ini. Ingatkan diri anda tentang prinsip-prinsip sains dan kerohanian yang menyokong perjalanan ini. Satu teknik yang sangat berkuasa untuk mengatasi keraguan adalah dengan bertindak seolah-olah. Bertindaklah seolah-olah impian anda telah menjadi kenyataan. Bagaimanakah versi diri anda yang telah mencapai keajaiban itu akan berfikir, bercakap dan bertindak hari ini? Adakah dia akan bimbang tentang bil? Adakah dia akan meragui nilainya? Mungkin tidak. Dia akan berjalan dengan keyakinan, ketenangan dan rasa terima kasih. Dengan menjelmakan tenaga ini, walaupun anda belum melihat hasilnya, anda sedang meruntuhkan jurang masa antara tempat anda berada sekarang dan tempat yang anda ingin tuju. Anda sedang memberitahu medan kuantum dengan sangat jelas bahawa anda bersedia untuk menerima realiti baru itu sekarang. Ini adalah iman dalam tindakan. Ingat kata-kata dari kitab suci.
Iman adalah keyakinan terhadap apa yang diharapkan dan kepastian tentang apa yang tidak dilihat. Tempoh kekacauan ini adalah medan latihan untuk iman anda. Setiap kali anda memilih kepercayaan mengatasi keraguan, anda mengukuhkan otot rohani anda dan semakin hampir dengan penzahiran keajaiban anda. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam bersama-sama hari ini. Kita telah meneroka bagaimana kekacauan dan cabaran yang paling gelap selalunya merupakan petanda kepada fajar yang paling cerah. Ia bukanlah satu hukuman, tetapi satu persediaan suci. Satu proses penstrukturan semula dalaman untuk membina asas yang kukuh bagi berkat yang lebih besar. Kita telah belajar daripada neuroscience bahawa proses ini mencabar program 15 minda separa sedar kita yang memerlukan kematian identiti lama untuk memberi laluan kepada yang baru. Kita telah melihat bukti dari fizik kuantum melalui eksperimen 2D lurang bahawa kesedaran dan fokus kita secara aktif membentuk realiti. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah pemerhati berkuasa yang meruntuhkan gelombang kebarangkalian menjadi pengalaman nyata. Dengan memilih untuk fokus pada visi masa depan anda dan merasai emosinya sekarang, anda sedang menghantar isyarat yang jelas kepada alam semesta. Kita juga telah menyentuh tentang epigenetik yang membuktikan bahawa keadaan dalaman anda boleh memprogram semula biologi anda dan kepentingan mencapai koheren antara hati dan minda untuk bergema dengan realiti yang anda inginkan. Satu konsep yang disokong oleh ajaran kerohanian purba. Mesej utama yang saya ingin anda bawa pulang adalah ini. Anda jauh lebih berkuasa daripada apa yang anda sangkakan. Tenaga yang mencipta dunia terkandung dalam diri anda. Tempoh huru-hara ini adalah jemputan untuk anda menuntut semula kuasa itu. Ia memaksa anda untuk melepaskan kawalan, untuk menyerah kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan untuk belajar mempercayai proses tersebut, walaupun ia tidak masuk akal. Berhentilah mencari jawapan di luar diri anda. Semua yang anda perlukan sudah ada di dalam. Jawapannya terletak pada keupayaan anda untuk menguruskan frekuensi anda, untuk secara sedar memilih pemikiran dan emosi yang selaras dengan kehidupan yang anda impikan. Panggilan terakhir saya untuk anda adalah ini. Jangan hanya menjadi pendengar maklumat ini. Jadilah penjelmaan hidup daripadanya. Mulai hari ini, buat komitmen untuk melihat setiap cabaran sebagai satu peluang untuk penyingkiran tenaga lama. Raikan setiap saat kekeliruan sebagai tanda bahawa sesuatu yang baru sedang cuba dilahirkan. Amalkan kesyukuran secara radikal. Buru sinkronisiti. Dan yang paling penting, cintai diri anda melalui setiap langkah proses ini. Perjalanan anda adalah unik dan suci. Percayalah pada diri anda. Percayalah pada alam semesta. Keajaiban anda bukan sahaja mungkin. Ia tidak dapat dielakkan.